Okay, so ni kita punya quantifiers. Macam biasa kita boleh buat macam biasa, baca macam biasa. Tapi macam mana kalau soalan tu minta negation of these quantifiers? Yang ni pun sama. So, ada beberapa soalan guna simbol macam ni. Tapi sama je, saya akan guna yang ni sebab dia banyak simbol. So, kita akan anggap negation ni macam negatif. Yang relation yang dengan yang lain ni macam algebra secara darab X, Y. So, konsep dia sama, cuma nak tukar tu ada beberapa benda yang kena tahu dan kena ingat untuk topik ni. So, kita buat satu-satu. First, kita negotiatekan yang ni. So, yang ni negotiatekan jadi macam ni. Jadi existential quantifiers. So, saya akan tulis dekat sini. Maksudnya, ini dah lalui kita punya negation. Salin balik. So, kita kembangkan yang ni pula. Negotiatekan yang ni pula. Nanti dia akan jadi. Since yang ni bukan negatif, so dia tak akan jadi negatif X macam ni. Tapi instead kita akan tukar dia punya simbol jadi terbalikkan. Tapi dia ada equal. So itu yang kena tahu dan kena ingat. So ni adalah kita punya negation of quantifiers yang ni. Okay, yang ni pula. Sama juga, buat satu-satu. Yang ni terbalikkan, dia akan jadi universal quantifiers. So, saya akan tulis kat sini. Maksudnya ni dah lalu dia punya negation. Salin balik. So, kita akan tukar simbol dia ni. Daripada equal jadi not equal. So, ini adalah kita punya negation of these quantifiers.